Bab as-sadaqati 'anil mayyit wa du'a ilahu. Bab bersedekah untuk orang yang telah meninggal dunia dan mendoakannya. Harta yang dikurniakan oleh Allah pada seorang itu boleh menolong dan memberi faedah kepada dirinya, keluarga, bangsa, agama dan negara. Jika harta-harta tersebut dibelanjakan kepada jalan yang diredai oleh Allah. Begitu juga anak-anak yang soleh dan solihah dapat berbakti kepada kedua-dua orang tuanya walaupun mereka telah tiada. Setiap ilmu yang dapat memberi faedah pada diri sendiri dan orang lain akan berkekalan pahalanya sampai ke akhirat. Tiada khilaf ulama tentang harta-harta yang baik boleh beri manfaat kepada orang hidup dan orang mati. Demikian juga anak-anak yang soleh dan solihah. Tetapi kenapa kita selalu menggunakan istilah anak soleh berbanding anak solihah? Kerana kebiasaannya perempuan title ini dicabut bila dia menjadi isteri pada seseorang. Maka titlenya bukan lagi anak solihah tapi isteri solihah. Adapun lelaki, kerana tanggungjawab title ni tak boleh dicabut. Orang lelaki dia tak boleh cabut istilah ataupun title anak sampai bila-bila. Selagi mak bapak dia hidup, dia bernama anak. Walaupun dia dah bersuami, bercucu, cicit. Kenapa disebut dia bernama anak? Dia ada tanggungjawab taat pada mak bapak dia sampai mak bapak dia mati. Adapun perempuan, status anak solehahnya terhenti bila dia kahwin. Sebelum dia kahwin, dia dapat lagi anak solehah. Bila dia kahwin, statusnya bertukar menjadi isteri solehah. Status yang mulia dan tanggungjawabnya pada suami kerana satu beban. Kalau isteri dalam masa yang sama nak patuh ayah dia, nak patuh suami dia, satu beban. Adapun suami, dia tak akan patuh pada isteri dia, sudah tentu. Maka dia hanya terus patuh pada mak ayah dia. Isteri kalau kita katakan baik, dia wajib taat mak ayah dia dan dia wajib taat suami dia. Seringkali kemahuan mak bapak tak sama dengan kemahuan suami, maka akan berlaku huru-hara rumah tangga. Islam tidak membebankan. Islam tak suruh kita taat sampai 3-4 orang. Maka Islam menyuruh perempuan yang dah berkahwin fokus kepada suaminya demi menjaga rumah tangga dan kebahagiaannya dan anak-anak yang bakal dilahirkan dan dididik. Ini masalah yang lebih utama. Mak ayah kena redha, kena akur bahawa waktu untuk anak-anak dia dengar kata dia, ni anak perempuan sudah tamat. Dia kena akur, kena terima benda tu. Jangan tak terima. Yang tak terima ni susah. Akhir digoncangnya rumah tangga orang tu. Kamu jangan dengar suami kamu. Suami kamu kan betul sangat. Dengar aku. Dia dah lupa dia yang tak betul. Kerana mengajar isteri ataupun anak-anaknya derhaka pada suami mereka. Ini mak bapak tak betul. Sebab itu kalau nak kahwinkan anak, fikir 10-20 kali. Kalau rasa nak suruh dengar kata kita lagi, jangan suruh dia kahwin. Bila dia kahwin, berhenti. Masa sudah tamat. Jangan lagi mendakwa. Kita patut menolong dia jaga rumah tangga, supaya dapat dia membina keluarga yang baik, supaya anak-anak tidak kehilangan bapa pada usia muda. Jangan kita duk kacau, akhirnya anak atau cucu kita tak ada ayah. So dia tak ada makna, ada tok, ada nenek. Dia nak ayah dia, nisbah daripada ayah dia. Tiba-tiba tak ada ayah. Kerana itu mak ayah jangan beri saham dalam penceraian anak-anak, tapi berilah saham untuk membina rumah tangga anak-anak. Dan itu kena tahu sempadan masing-masing. Anak lelaki kena tahu sempadan, anak perempuan kena tahu sempadan.